apabila seseorang memfitnah dan didapati bersalah, kemudian dikeluarkan dalil untuk membayar kos saman fitnah itu sebagai jihad, kalau tak tolong bayar dapat dosa. Boleh faham tak? Tak faham. Contoh, saya memfitnah orang, kemudian ternyata fitnah itu tak betul, saya disaman, pencemaran nama baik contoh kan, kemudian saya tak mampu nak bayar, maka saya suruh jemaah saya untuk bayar. Siapa yang bayar, ini termasuk jihad fisabilillah. Yang tak bayar berdosa. Itulah cerita. Boleh faham tak? Kalau saya tengok ni soalannya, ini nampaknya yang buat ni seorang ustaz ni nampaknya, atau seorang tokoh yang punya followers. Menolong orang adalah sesuatu perkara yang baik. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah sentiasa menolong seorang hamba selagi hamba itu suka tolong saudaranya. Tetapi kalau seandainya dia punya kesalahan yang dia sebenarnya tak sengaja buat, contoh dia bawa kereta, tiba-tiba terlanggar orang mati dan dia kena saman, kena denda, padahal dia tak sengaja, maka tolong orang seperti ini boleh. Tetapi kalau seandainya dia memfitnah orang lain, kemudian ketika ternyata fitnah itu salah, pencemaran nama baik, akhirnya orang suruh bayar, maka jangan dibantu. Kenapa? Kerana saddu dzari'ah, kalau dibantu esok dia berani buat fitnah kedua ketiga, dia akan melampau, dan membantu ini perkara yang dibenci oleh Nabi SAW. Jadi saddu dzari'ah jangan ditolong, dan apabila menolong ini termasuk wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu bertolong